Assalamualaikum dan selamat cerita, jumpa lagi dekat channel Michael Jenny. So hari ni satu lagi video daily vlog. So hari ni saya akan review satu lagi kemah. Ni shelter lah sebenarnya. Shelter daripada Mountain Hiker. Dia instant shelter. Tapi hari ni saya seorang je sebab saya punya yang selalu join sekali, Abang Hassan dengan Amirul, dia tak dapat join sebab dia orang ada hal. Tapi tak apalah sebab shelter ni pun dia tak susah sangat. So saya akan review seorang. So hari ni saya review just dekat area rumah saja. Dia tak jauh daripada rumah. Dia di taman ni. Selalunya memang saya akan review dekat sini. Dia okey lah tempat ni. Dia ada pokok-pokok. Lepas tu kawasan ni pun berangin. Cuma dia agak bising sikit sebab dia tepi jalan. Dia tak jauh daripada jalan. Tapi kita akan review laju-laju. So kat sini pun dia nice lah. Dia punya location dia. So inilah rutin. Lebih kurang setiap minggu sekali dua kali lah saya akan shoot dekat luar. Selebihnya saya akan shoot dekat rumah. Selain daripada shelter, ada juga barang-barang lain, barang kecil. Dia ada gamepad, lepas tu ada jam lah apa semua kat dalam. Dan ada satu ni Awada punya buat kopi, set buat kopi. So nak set up dulu kamera dan nak start shoot dulu sebelum nampak dah mendung dah tu. Hopefully tak hujan lah, sempatlah settle semua hari ni. Kalau perasan, sekarang saya ada kamera baru. Ni DJI Nano. So lepas ni lagi mudah untuk saya buat shot-shot POV. Contohnya macam ni. Saya boleh lekatkan pada badan, pada dada. So nak angkat barang sambil buat video senang. Shelter ni dia tak berat sangat. Cuma dia panjang sikit otak dia. Biasa kalau shoot video memang saya akan guna dua kamera lah. Satu main kamera, satu lagi kita akan buat time lapse. Tapi hari ni saya nak tukar. Selalunya main kamera adalah saya punya Osmo Pocket 3 ni. So hari ni saya nak try lain sikit. Review kemah. Saya nak shot menggunakan POV punya angle lah. Maksudnya saya review tu, korang ibarat macam korang sekali yang tengah pasang kemah. So saya punya Pocket 3 ni saya akan jadikan sebagai kamera untuk buat time lapse. Time lapse pun biasanya saya akan record lah sebagai supporting video untuk publish dekat tempat lain kan. Soalan-soalan kita pasang kemah, kita review kemah, kita buat beberapa video yang boleh. So time lapse, biasanya saya akan set up macam ni, letak jauh sikit. Kita adjust setting. Next kita start time lapse. So seterusnya saya nak setting yang ni lah. So iaitu video untuk time lapse. Next ni video utama. So untuk video dia lebih detail. So untuk video yang lebih detail pasal review cara pasang. Sekarang kalau review kemah saya akan pecahkan kepada 2 ataupun 3 video lah. So dia depends pada kemah. Kalau kemah tu dia simple, contohnya macam ni, saya akan buat 2 video. Satu video cara pasang dan simpan, satu lagi dia punya video review yang lebih detail. Tapi kalau kemah tu dia kompleks, dia besar sikit, dia banyak kerja sikit nak buat, saya akan buat 3 video. Satu video yang cara pasang sahaja, satu lagi dia punya video review. Saya akan share lah dia punya bila dah pasang, apa feature yang ada, dia punya size, dia punya technical spec. Lepas tu video ketiga saya akan tunjukkan cara simpan. Sebab sebelum ni saya combine semua video. Tapi bila combine saya terpaksa cut jadikan video tu pendek. So jadi ada part tu dia tak berapa nak detail. Bila saya pecahkan 2 ataupun 3 video, so cara pasang dan juga cara simpan tu dia lebih detail lah. Sebab kadang ada orang dia tak boleh nak imagine sendiri macam mana nak buat. So dia nak tengok lebih detail cara macam mana saya simpan balik ataupun cara saya pasang. So sebab tu saya pecahkan kepada 3 ataupun 2 video lah. So yang shelter ni sebab dia senang pasang, jadinya saya akan buat 2 video lah. Satu video cara pasang dan simpan, satu lagi video yang dia punya review sahaja. So untuk lebih detail, so untuk video ni nanti korang check dekat playlist 10 review.
Okay, ni kerusi camping terbaru daripada Openway. So Openway ni kalau barang camping dia saya suka sebab warna dia punya design dia memang funky lah. Dia tak bosan macam kerusi camping biasa. Dia ada corak-corak macam ni dan juga warna-warna lain yang ceria pun ada. Ada yang warna oranye, warna kuning, warna hijau, semua ada. Warna merah pun ada. Okay, sebelum ni saya dah ada kerusi yang jenis lain lah. Tapi yang ni dia lagi simple. Kecil je, nampak? Frame dia bila dah lipat dia sangat compact besar macam ni. Saya suka yang ni sebab dia mudah nak dibawa. Nak guna pun senang. Dia tak ada bag. Dia just strap macam ni je. Nampak kat atas ni. Dia buka. Dan kita kembangkan saja. Dah settle. Nampak saiz dia tak besar. Tapi masih lagi selesa diduduk. Design dia cantik. Nampak colour dia. Dia petak-petak macam ni. Macam dam haji pun ada. Okay, lepas tu dia ada netting kat sini. Jaring. So dia ada ventilation lah, maksudnya kalau kita baring kena angin dia terasa kat sini, memang sedap lah. So dia punya kain dia pun tebal, dia taklah nipis sangat, sedap lah duduk. Okay, belakang dia macam ni, dia ada satu strap, senang nak angkat ke apa. Dia punya frame pun sangat solid, okay, kukuh. Okay, lepas tu tepi dia ada satu poket, so boleh letak phone ataupun botol air, power bank. Kaki dia pun jenis lebar macam ni. So kalau duduk dia tak mudah nak tenggelam dekat tanah yang lembut. Okay, so bila duduk nampak dia sangat selesa. Dia just nice. Dewasa boleh duduk, kanak-kanak pun boleh. Dia tak besar sangat tapi pasti dia masih lagi okey untuk duduk santai. Saya suka dia punya design dia, supporting dia pun sampai ke belakang macam ni. Kerusi Openway ni pasal kualiti dia bagus, dia punya harga dia pun pasal memang tak mahal. Dia berbaloi lah. Dia memang sangat-sangat mampu milik. Kualiti dia pun best, design dia pun cantik. Dia ada banyak lagi pilihan colour lain. Kalau berminat boleh dapatkan dekat link. Okay, so tadi dah settle lah buat review barang-barang sikit. Then nak kemas balik ni. So nak kemas ni pun saya nak record video. Dan sajalah nak try shot menggunakan DJI Neon juga. Drone kecil. Saya nak tengok dia okey tak kalau saya buat review kemah. Sambil tu dia record juga. Okey, nampaknya tak jadi nak guna drone ni sebabnya cuaca semakin gelap kat depan tu. Jadinya saya kena settlekan secepat mungkin. Takut hujan turun, nanti jadi kelam kabut. Finally settle lah. Sekarang dah pukul 12 lebih. Hampir pukul 1. Lagi pun dah makin gelap. Kemah dah siap kemas. Lepas tu ada barang sikit lah nak kena kemas. Lepas tu sebenarnya saya ada kena review lah satu barang jam daripada Huawei. Sebab saya kena buat 3 video. So ada lagi satu video kena buat sebelum balik. Maybe nak cari dekat area dalam tu sikit kot. Nak nampak feel hutan sikit. Lepas tu gerak lah. Okay, rasanya untuk KP Vlog sampai sini lah. Okay, jumpa lagi dekat video lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.